Assalamualaikum dan apa khabar semua? Saya Eriwan daripada Motorcar. Selalunya kita akan dengar BEV adalah brand daripada China. Tapi kali ini bukan. Kali ini daripada Jepun, Honda EN1. Selamat datang ke channel Motorcar. Buat peminat tegar yang mana kalau kau toreh tangan ni keluar darah H, yang ini adalah pilihan untuk korang untuk memiliki EV daripada Honda. Dan ini adalah model pertama BEV Honda Malaysia masuk untuk pasaran Malaysia. Jadi apa yang bestnya dengan SUV segmen B ini? Dari segi reka bentuk, yes, yang ini lebih smooth, lebih menarik dan lebih elegan. Lebih-lebih lagi untuk model EV ini tidak didatangkan dengan grill seperti model-model Honda yang lain. Kat depan ni adalah tempat untuk mengecas bateri. Ada juga lampu untuk kegunaan waktu malam. Logo H warna putih. Perumah lampu hadapan LED, ada juga fog lamp menggunakan rim 18 inci warna krom dan warna hitam. Untuk model ini dimensi dia adalah 4380 mm untuk panjang, manakala lebar dia adalah 1790 mm, manakala tinggi dia adalah 1592 mm. Okey, model ini saiz dia lebih kurang Honda HR-V. Bahagian tepi datang dengan side mirror warna hitam, bingkai pintu warna hitam untuk membuatkan kekal sporty. Ni, pembuka pintu pada bahagian tepi ni sama seperti Honda HR-V. Untuk membezakan segmen SUV B ni, yang ini betul-betul berbeza sebab lampu dia ni, lampu memang cantik betul-betul pada waktu malam. Dah tak ada logo Honda, sekarang dengan tulisan Honda untuk membezakan kenderaan berbanding ICE HEV. Dan yang ini elektrik BEV. So, logo dia adalah EN1, tulisan dia warna putih. Untuk membezakan model ini adalah BEV pertama daripada Honda Malaysia. Boot belakang memang luas. Kat tepi ni boleh simpan barang lagi. Anda kata tak cukup ruang, jangan risau. Ada lagi ekstra. Tempat duduk berkuasa untuk penumpang. Tetapi untuk model ini dia memang betul-betul berbeza dengan antara model-model Honda yang lain. Yang pertama yang saya paling suka yang ini. Skrin yang paling besar yang Honda tawarkan 15.1 inci. Selalunya untuk skrin ni yang besar ni kebanyakan susah function dia. Tetapi kali ini function dia memang cukup bagus. Ada 3 bahagian. 1, 2 dan 3. Yang mana yang pertama ni, andai kata korang nak sambung dengan Android Auto, Apple CarPlay, boleh sambung dekat sini. So, kalau nak pakai map, boleh guna map kat sini. Manakala pada bahagian bawah ni, contohnya, kalau korang nak tukar radio, memang bagus. Tak perlu nak backkan radio, frekuensi berapa, lepas tu nak tengok map balik. Yang itu sangat leceh dan sangat menyusahkan. Yang ini lagi best. Sistem penyamaan udara. Walaupun datang dengan bentuk digital, tapi kita senang nak ubah. Tak perlu nak keluar, nak masuk, memang dah ada dekat sini. Konsol tengah yang menarik datang dengan warna piano black, butang yang senang nak capai, nak letak charge pun senang. Ada 2 cup holder. Saya rasa mineral botol besar pun lepas untuk kita letak ke sini. Ada ruang simpanan dan ada parking brake dan brake hold. Walaupun ini model BEV, dia ada 3 mode, Econ, Normal dan juga Sport. Selain itu didatangkan dengan ambience warna biru, jahitan warna biru dan jahitan warna putih pada bahagian papan pemuka. Kerusi pun sama yang membuatkan dia nampak berbeza berbanding model ICE ataupun model HEV. Tempat duduk selesa. Ada perehat tangan dengan 2 cup holder, ada sistem penyamaan udara, ada slot USB, 2 di belakang, 2 di hadapan dan ada juga soket 12 volt. Untuk pasaran Malaysia hanya 1 varian saja ditawarkan. Kalau untuk bateri, dia menggunakan bateri 68.8 kWh yang mana boleh dipandu untuk sekali charge sehingga 500 km berdasarkan NEDC. Model ini menggunakan single motor dengan pacuan hadapan dengan power yang memiliki 150 kW dengan 310 Nm of torque. Apa yang saya difahamkan, Honda EN1 ini
pecutan 0 hingga 100 lebih laju daripada semua model Honda kecuali Type R. Untuk mengecas dia pula, AC berkapasiti 10 kW manakala DC adalah 78 kW. Ditawarkan dengan 3 warna, biru, kelabu dan warna putih. Dari segi harga dia dijual bermula RM149,900 manakala waranti ditawarkan dengan 8 tahun ataupun 160,000 km untuk waranti dia. Dah sangat okey tu. So, apa pandangan korang tentang model BEV pertama daripada Honda ini? Sila komen di bawah dan Assalamualaikum dan jumpa lagi.